Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin memulakan dengan satu soalan yang mungkin ramai yang pernah alami tetapi jarang kita akui. Apabila kita terluka, apabila kita ni kecewa dan apabila kita ni menghadapi tekanan, adakah kita memilih untuk memendam atau kita berani untuk meluahkan? Ada yang kata pendam itu matang. Ada pula yang kata meluah itu melegakan. Tetapi yang mana sebenarnya lebih sihat? Hari ini kita berbincang tentang satu dilema emosi yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Pendam atau meluah. Bersama saya Puan Namazli daripada PDRM selaku panel kita untuk Akrab Borak Cakna pada hari ini. Selamat datang Puan. Okay, betul apa yang Cik Rizamli cakap tadi. Topik hari ini memang jadi realiti lah dalam masyarakat kita sekarang ni. Ramai yang kita nampak tenang aja, tapi sebenarnya dalam hati tu kan dia banyak perasaan yang dia pendam, yang dia nak luah ke dia nak pendam. Macam tu. Puan, mengapa sebenarnya ramai yang memilih untuk memendam? Untuk sebenarnya kita ni dibesarkan dalam pelbagai watak. Dibesarkan dalam pelbagai tunjuk ajar dari keluarga. Ada keluarga yang dia open minded, yang boleh kita berborak, kan? Dan ada keluarga yang jenis straight. Benda-benda kecil, benda-benda ni tak perlulah nak diluahkan, kan? Contoh, macam anggapan dia orang kalau kita pendam tu lebih baik dia mematangkan kita. Tapi sebenarnya benda tu adalah satu senjata yang boleh melukakan diri kita sendiri. Ada satu masa bila kita pendam sangat pun dia jadi satu penyakit yang kita tak nampak. Kalau kalau daripada penyakit mental ni, penyakit yang susah nak nampak. Lainlah kalau penyakit fizikal ni, kita tahu sakit apa, boleh makan ubat, dah lepas. Tapi untuk perasaan yang dipendam ni memang sukar untuk diatasi. Ya, memang betul. Dekat luar sana ramai sebenarnya sedang bergelut ni. Dia memendam perasaan. Jadi kepada satu soalan Puan. Apa kesannya jika seseorang itu dia terlalu lama memendam perasaan ni? Okey, perasaan yang dipendam tu dia takkan hilang. Emosi tu dia takkan hilang, tapi dia akan pindah tempat. Tempat tu dia kadang-kadang akan berubahlah menjadi tekanan dalaman, kemarahan yang tak dapat diluahkan, yang terpendam. Betul, keletihan emosi, berubah arah. Ada masa dia macam tak ada emosi. Bila dipendamkan sangat, lama-lama orang tu dia tak ada emosi. Dia freeze. Dia beku perasaan dia. Bahkan masalah kesihatan fizikal akan wujudlah. Macam anxiety, kemurungan dan lain-lain penyakit mental yang lain. Itu baru daripada benda yang kecil saja. Kita pendam, lama pendam, tak boleh diluar, kan? Itu yang macam-macam penyakit lah yang akan keluar. Bayangkanlah kalau botol tu kita isi air, lama-lama dia bila isi dia melimpah, kan? Bayangkanlah kalau melimpah. Dia akan basah keliling. Jadi macam itulah juga penyakit pendam ni. Lama-lama semua kena tempias. Ada masa dia akan lepas, ada masa dia akan jadi orang kata ignore. Maksudnya dia buat tak tahu je. Biarlah, aku pun orang tak nak ambil tahu. Dia macam jadi orang yang tak ada perasaan. Jadi sebenarnya kalau memendam ni dia bukan menyelesaikan masalah. Betul. Tapi dia cuma menangguhkan. Jadi bagaimana pula dengan meluahkan? Ada yang kata meluah itu tanda lemah. Bagaimana Puan? Okay, sebenarnya pemikiran yang macam tu salah. Kan? Sebenarnya meluah ni adalah satu cara yang betul dan dia merupakan satu keberanian.
dia dah dapat lepaskan beban yang dia tanggung. Lepas tu satu lagi, dia dapat menunjukkan, kita akui yang diri kita ni tak sempurna. Kita perlukan tempat untuk kita sandar. Kita perlukan tempat untuk kita berbual, untuk menyembang dan bercerita apa yang terbuku dalam hati kita ni. Jadi kena ada cara yang betul lah. Bukanlah meluah ni, melepaskan kemarahan tu. Dah lama sangat ni pendam, buku-buku aje dalam hati tu. Dah lama dia, bukan, itu cara yang tak betul lah. Jadi sebenarnya kalau meluah ni, kita cari tempat yang betul, cari tempat yang orang yang betul juga, supaya rahsia kita tu pun tidaklah orang tersebar luar. Itulah gunanya sekarang ni kan wujud akrab, penggerak rakan penjawab awam, betul kan? Dari sinilah fungsinya akrab tu. Jadi dari situ kita pun termaktub di bawah akta kerahsiaan. Dia bila kita jumpa orang yang betul untuk kita meluah, satu beban kita ni dah ringan, dah bebas. Lepas tu rahsia kita pun dijaga. Ada juga yang kata bila meluah ni macam mengumpat. Dia adalah juga kadang-kadang kita tak puas hati dengan orang tu kan. Nak marah tak boleh, cari kawan mengumpat. Sebenarnya itu pun salah satu juga untuk meluahkan perasaan tu. Tapi sebaiknya biarlah secara proper. Tak perlulah kita nak meluah cara macam tu. Jadi satu, dia menimbulkan kemarahan, dendam orang. Oh, awak marah, awak pergi cerita ke orang lain. Dah satu hal pula. Kita ni pula bagi masalah kat dia. Itulah caranya, cari orang yang tepat dan tempat yang tepat untuk kita meluahkan perasaan tu. Okey. Beralih kepada soalan seterusnya. Sebenarnya dia memendam ni mungkin meluahkan satu perkara yang orang cakap satu perkara yang positif kan. Tetapi mengapa sebenarnya sukar untuk kita meluahkan walaupun kita tahu ianya perlu? Okey, sebenarnya meluah ni membuatkan kita terdedah, dan bila terdedah tu memang perkara yang menakutkan lah. Contoh di tempat kerja. Dia tak puas hati dengan bos ni, tapi dia nak meluahkan pada orang ni, takut nanti orang tu boleh percaya ke tak, kan? Sampai pula kat bos. Itu yang jadikan orang tu memendam. Tapi sebenarnya memendam ni memang bahayalah pada diri. Jadi semakin jauh kita memendam, semakin jauh kita daripada keseimbangan diri tu. Kita memang nampak kuat kat luar, tapi sebenarnya kita lemah, retak di dalam tu beribu. Itu jadi sebab tu orang suka nak meluah tu. Jadi kena carilah tempat yang sesuai untuk meluah. Kita lihat persekitaran organisasi pula. Jadi bagaimana isu pendam dan meluah ni dia berlaku dalam organisasi puan? Macam saya sebut juga tadilah, yang kita tak puas hati tapi kita cari orang mengumpat. Jadi tambah dia akan sampai balik kan pada orang tertentu. Memang dia mendam ni kadang-kadang dia takut terjejas dia punya image profesional dia. Lepas tu takut dilabel sebagai apalah kau ni, tak tahan tekanan lah kan. Jadi kalau meluah nampak sangat tak tahan tekanan. Nampak lemah. Betul, nampak lemah kan. Padahal itu sebenarnya benda baik kan. Lepas tu takut dia menjejaskan peluang kerjaya lah kan. Bila sampai ke atas ke, kita tak tahu perasaan yang atas tu macam mana. Jadi takut naik pangkat lambat. Itu yang dia pendam. Dia tak berani meluah. Kalau macam saya cakap juga, kalau kita meluah dikatakan mengumpat. Kalau tak meluah, tapi kalau ada juga yang meluah tapi tak kena tempat. Macam saya cakap mengumpat lah, tak kena tempat sampai pula dekat yang atas kan. Tapi organisasi yang sihat sekarang ni ada menyediakan ruang selamat untuk berdialog kan. Budaya yang sihat membenarkan pekerja berkata, aku perlukan bantuan. Aku perlukan bantuan. Aku tak faham tapi aku tertekan. Itu yang sekarang ni wujudnya akrab, untuk kita meluahkan perasaan tu. Akrab ni dah lama sebenarnya pun wujud. Ya, betul. Tapi ramai lagi yang tak tahu kewujudan akrab ni sebagai rakan pembimbing, dan orang tak tahu fungsi akrab ni apa. Kalau kita tahu fungsi dia, kita akan jumpa orang akrab tu sendiri. Okey, jadi apabila suara kita disekat, tekanan kita meningkat. Apabila suara didengar, keseimbangan terpelihara.
Jadi, apakah jawapannya? Pendam atau luah? Okey, jawapan dia bukan hitam, bukan putih. Bukan cerah, bukan gelap. Okey, tak semua perkara kita kena cerita, kita kena luahkan pada semua orang, dan tak semua perkara kita kena pendam sendirian. Kan, kuncinya kena seimbang. Tanya diri sendiri, aku ni pendam kerana matang ataupun kerana takut, ataupun aku tak mau cari masalah. Kadang-kadang pendam pun kalau meluah pun mendatangkan masalah juga. Kita nak cari jawapan kepada benda yang kita nak pendam tu. Itulah, kita ni orang kata tengah bertengkar dengan diri sendiri. Nak luah ke tak kan. Ada masa aku kena cari juga, aku kena luah juga sebab nak cari solusi, nak cari jawapan. Betul tak apa yang aku pendam selama ni? Masa sebenarnya cukup mencemburui kita. Jadi sebelum kita akhiri sesi ini, apakah mesej yang paling penting untuk Puan sampaikan kepada pendengar kita? Oleh kerana topik ini ada kaitan sama ada nak meluah atau memendam, kita sebagai ejen penggerak, di sini saya cadangkan dapatkan buku Kita Bantu Kita di skrin yang tertera. Sebagai jalan untuk membantu mendapatkan petunjuk dan jalan penyelesaian. Sama ada penyelesaian itu lebih bagus ataupun tidak. Itu saja. Yang buku ni ada kaitan berkenaan dengan kes-kes. Ya, kes-kes yang berlaku, bagaimana dia orang dibantu, bagaimana cara nak keluarkan mereka. Jadi apa perasaan mereka setelah dibantu. Jadi ini juga himpunan-himpunan daripada kebanyakan penulis, bukan penulis yang sama lain-lain daripada semua jabatan yang terpilih. Pendam atau meluah? Mungkin jawapannya bukan memilih salah satu, tetapi belajar mengenali diri dengan lebih jujur. Terima kasih kepada panel kita, Puan Mazni, atas perkongsian yang sangat menyentuh, dan terima kasih kepada semua pendengar. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni. Dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni. Dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni. Dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni. Dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda. Dari hati untuk hati, kita gerak seiring sehati, bawa sinar tiap cerita, akrab pendengar setia, amanah jadi pegangan, rasional dan integriti, suasana harmoni. Dari hati untuk hati, sokongan moral, emosi terjaga, hati ceria, akrab pendengar setia anda.